Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkanlah, awalnya hanya sakit lutut, kita timpang susah berjalan. Carilah doktor, jumpa doktor, doktor pula kata harus pergi ke hospital. Kita sampai di hospital kata kena tahan untuk beberapa hari. Mereka membuat kajian dan rujukan dengan pakar, mereka kemudian membuat penyelidikan, mereka beri obat, macam-macam obat, mereka tukar obat, katanya tidak sesuai. Hati kita mula rosak, ginjal-ginjal kita mula rosak, badan kita semakin lemah. Kita berjumpa pula dengan pakar dan kemudian pakar tukar obat lagi yang lebih kuat lagi. Akhirnya tubuh badan kita semakin lemah. Daripada lutut yang asalnya sakit, badan kita yang lain, anggota badan kita, organ-organ kita semua terosak disebabkan nak rawat sesuatu yang kita pun tak tahu apa dia. Inilah peluang untuk kita insaf dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakinlah Allah yang menyembuhkan, bukan ubat, bukan doktor, Allah Subhanahu Wa Taala.